Okey, Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah Toyota Wish lah. Toyota Wish ni problem dia leaking. So, macam yang video sebelum ni lah, kita just remind balik lah. Untuk Toyota Wish ni dia ada bah matic dan vacuum pump. Kat situ dia ada o-ring dia. Bila o-ring tu dah keras, dia akan leaking sebelah tepi enjin. Boleh tengok sini. Bah matic, ini belakang ni vacuum pump. Okey, so dekat celah ni antara vacuum pump dengan cylinder head ni, bah matic dengan cylinder head ni, dekat celah ni ada o-ring dia. So o-ring tu dia memang akan bocor. Untuk kes kita ni, kita dah siap buka lah. Ini o-ring vacuum pump. Ini o-ring bah matic. Tak lupa juga, bila dah buka bah cover tu, sebab kereta ni kita tak tukar bah cover, sebab owner baru tukar bah cover. Jadinya jangan lupa tengok sekali bahagian sensor. Sensor cam dengan sensor VVT. Okey, sini. Dia ada dua tau. Ni, VVT ni ada dua. Satu, dua, dia ada o-ring juga. Ni untuk cam sensor ni pun ada dua. Satu, dua. Okey. O-ring tu pun kena check. Kalau contoh o-ring tu dah keras, tukar sekali. Ni. Yang untuk cam sensor o-ring dia okey. Yang untuk VVT sensor o-ring dia pun dah mengeras. Ada dua, kita suruh tukar dua. Okey. Okey, seterusnya lepas siap bah matic ni, kita nampak pula dia punya wiring. Dia sarung pakai plastik. So plastik tu bila lama-lama panas sejuk, lepas tu kena minyak leaking lagi, dia mereput. So kita dah buang dah. Buang, kita gantikan dengan hot shrink plus kita black tape sekali. Tapekan sekali ni. Ini sekali sebab okey, wire ni adalah wire untuk semua sensor ni. Ini semua sensor ni. Okey. So bila wire ni dia tak berbalut, dia bogel, nanti lama-lama dia akan gesel, putus wayar tu. Okay, so itulah keadaan selepas kita balut semula. Okey, kita balut semula, bagi kemas, pastikan ada jarak antara wire ni dengan vacuum pump ni, pastikan ada clearance sini. So kereta pun kita dah siap. Macam biasalah, kita akan cuci lah kawasan yang leaking tu. Lepas tu kita akan masuk scanner balik. Dah halang-halang tu, kita kan buka air cleaner ni, apa semua ni. Nampak total body ni kotor, kita serviskan sekali. Okey, package satu kali kita serviskan, sebab nanti nak cocok scanner juga. Jadi sekali jalan, barulah dia punya bacaan udara masuk tu betul. Itu saja, kereta ni pun dah siap dah. Kita pun dah run, leaking pun dah tak ada. Kita boleh pass pada owner lah. Okey, itu sajalah. Mana yang ada masalah macam ni, boleh terus hubungi kita di Zalan Auto. Okey, itu saja. Assalamualaikum.